Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, kalau ada yang tak dapat masuk, awak teks dekat Telegram. Sekejap saya tulis kat Telegram Kalau ada yang tak dapat masuk, miss call saya. Okey. Okey, itu yang pertama selamat pagi, selamat sejahtera, Assalamualaikum. Terima kasih semua yang dah join. Hari ini kita akan bincang bab 10 Kita akan habiskan bab ni hari ini insya-Allah. Apa tu apa nak cakap? Okey, bab ni saya akan pergi pantas habis cepat 1 jam kita habis kelas. Boleh? Setuju? Kalau ada apa-apa cakap kalau awak type saya tak nampak. Kecuali saya suruh respon tu lah kan. Satu ke tekan apa kan. Tapi kalau ada soalan, tanya. Sebab kalau awak tak tanya, saya mungkin tak nampak awak punya soalan. Okey. So, tajuk bab 10, kelestarian alam sekitar. Tajuk ni sangat familiar. Common, awak dah biasa sangat dengan tajuk-tajuk macam ni. Tetapi, tajuk ni bukan tak penting. Dia boleh keluar dekat soalan esei. Okey, so apa yang kita punya konten-konten penting kat sini? Ni definisi nanti awak baca. Okey, definisi kelestarian. Apa maksud kelestarian alam sekitar? Okey, keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami masalah kekurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar terjamin untuk satu jangka tempoh yang panjang. Okey, dia bercerita tentang alam sekitar, okey, dan sumbernya, sumber alam sekitar. Okey, yang sama. Ini maknanya kalau awak tak sebut tanpa mengalami kekurangan atau penurunan ni, awak sebut sama pun dah boleh dah. Kelestarian alam sekitar ialah keadaan alam sekitar yang sama. Atau tanpa mengalami pengurangan atau penurunan sumber semula jadi dan kualiti. Ni maknanya ini yang paling basic keadaan sekitar yang sama. Okey, so ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tanpa masalah penurunan atau kekurangan sumber semula jadi. Cuba awak bagi definisi macam tu. Sumber semula jadi. Okey. Dan kualiti yang terjamin. Kualiti yang terjamin untuk jangka panjang. Okey, so kalau tak tengok tu kita dapat cerakinkan dia punya definisi kualiti alam sekitar, KLS ke? KS. Kualiti alam sekitar ialah keadaan sekitar yang sama tanpa mengalami penurunan sumber semula jadi dan kualiti atau kualiti yang terjamin untuk jangka sumber semula jadi dan kualiti yang terjamin untuk jangka panjang. Macam itulah cara awak nak faham dan hafal. Okey. So, apa yang penting dalam bab ni? Okey, yang pertama, perubahan iklim, pemanasan global. Okey, perkara yang sama. Okey, pemanasan iklim, perubahan global. Satu. Okey, lepas tu penyahutanan dan kehilangan biodiversity. Penyahutan ni maknanya kita musnahkan hutan. Lepas tu bila kita hilang hutan, kita kehilanganlah benda-benda hidup. Ekosistem, biodiversity, tumbuhan, flora, fauna semua akan hilang. Okey. Eutrofikasi.
Okey, lagi pencemaran. Pencemaran ni ada pencemaran udara, pencemaran terma, pencemaran bunyi. Okey, satu lagi kesan ledakan pertumbuhan populasi manusia. Okey. So itu dia punya gambaran di dalam bab ni. Okey, so saya cuba ringkaskan apa yang penting dalam tajuk ni, perubahan dan pemanasan global, perubahan iklim. Okey, dalam tajuk perubahan iklim ni pasti sekali kita kena kaitkan dengan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau. Okey. So untuk itu awak kena ingat kesan rumah hijau datang dari gas rumah hijau disebabkan oleh, so gas rumah hijau tu apa? Okey, kalau awak lupa gas rumah hijau, tolong ingat the most important is CO2. Sekurang-kurang awak tahu ni. Okey? Okey, tulis kat komen. Apakah gas rumah hijau yang paling utama? Wah, dah tidur semua. Yang utama yang saya sebut tadi, saya nak yang paling penting. Jaslyn. Okey. Saya nak respon tu, nanti saya akan analisis dari situ, konsisten ke tak konsisten awak punya respon tu. Kalau mula-mula ada, belakang tak ada, maknanya dah tidur. Saya tahulah tak hadir tu. Okey. Okey. So, yang pertama tu. Okey, then barulah awak ingat yang lain-lain. Apa dia yang lain-lain? Metana. Ni ada ni. Metana. Gas NO2. Nitrogen, sorry, bukan NO2, NO. Okey, dan juga CFC. Ni CFC biasa sebut CFC kan. Chlorofluorocarbon. Okey. Okey, barulah awak pergi yang lain-lain. Metana. Metana CH4 ke? Saya pun lupa. CFC. CFC dengan NO, nitrogen oksida. Okey, dalam exam awak tulis macam ni lah, karbon dioksida. Dalam exam tulis macam ni, CO2. Lepas tu, kali pertama tulis macam ni. Next awak boleh tulis CO2, NO apa semua. Okey. Sebab penanda ni dia ada macam-macam perangai. Ada yang suka bantu, ada yang suka. So kita jangan bagi peluang orang untuk hilangkan markah kita. So tulis je ayat nama penuh. Buat kurungan, faham Okey. So syarat utama untuk faham keadaan kesan rumah hijau ni ialah mesti ingat dia punya gas-gasnya. Okey. So lepas tu gas ni datang dari mana? Gas ni datang dari mana? Kat sini ada mention tak? Gas ni datang dari mana? Kita tengok. Ni dia. Sumber. Lepas tu awak dapatkanlah dekat sini. Dapatkan ni datang dari mana? Ni datang dari mana? Ini datang dari mana? Dari mana? Boleh kita boleh tulis esei yang bermaklumat. Esei kita ada content. Okay. So CO2 tengok dari mana? Okay, semua dalam komen tuliskan mana datang CO2. Tulis CO2 dari mana? CO2 dari apa? Tulis dalam komen. Tak mesti sama, ada beberapa tu.
Tulis gasnya. Gasnya tulis macam Pu Chen Hui tu. Tulis gasnya, jangan malas. Saya dah cakap CO2 dari mana. Tulis gas. Ya, Janet. Pembakaran bahan api fosil. Kalau Corin, penyahutanan salah je. Corin. Tak ada G Corin. Okey, penyahutanan. Pembakaran bahan api. Okey, boleh tak kalau saya tuliskan CO2 datang dari asap kenderaan, datang daripada kenderaan, pengangkutan, sistem pengangkutan, sistem daripada lori dan kereta. Boleh tak? Boleh kan? Sebab apa? Itulah dia sumber yang banyak menggunakan bahan api fosil. Bahan api fosil, kenderaan, kereta. Apa tadi? Dia kata, dalam tu kan dia kata bahan api fosil kan? Fosil. Bahan api fosil ni apa? Petrol, diesel, okey, arang batu. Okey. So elektrik yang kita pakai dekat rumah, dia kebanyakan datang daripada arang batu. Okey, kita import arang batu dari China. Kita ada produce, kat Malaysia kita ada produce arang batu sendiri. Dekat Sarawak banyak. Lepas tu kita ada import daripada Indonesia arang batu. So arang batu ni akan digunakan untuk membekalkan elektrik ke rumah kita. Okey, so jangan ingat elektrik tu datang daripada hidroelektrik tak cukup. Okey, so datang daripada arang batu. Okey. Satu. Okey, so dah settle lah satu. Dah ingat dah. Datang daripada bahan api fosil, penggunaan bahan api fosil. Pengguna dia yang paling penting ialah apa ni? Inilah petrol ni datang daripada lori, kereta. Okey, mana lagi? Stesen Janakuasa. Stesen Janakuasa. 1, 2, 3. Okey. Aktiviti penyahutanan. Okey, maksudnya apa Siapa tahu? Macam mana penyahutanan ni dia membekalkan CO2? Bila orang tebang pokok, orang nak tanam kelapa sawit contoh. Okey, so dia tebang hutan-hutan, nak tanam durian, nak tanam kelapa sawit. So dia tebang hutan, lepas tu hutan tu dibakar. Okey, dibakar. So pembakaran terbuka itu, tak kira lah pembakaran tertutup ke, tapi mana ada tertutup kan. Dekat hutan, pembakaran itu akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak. Okey, ini kita pernah alami sehingga menyebabkan jerebu. Bila jerebu, kita nampak sebab dia jerebu kan, penglihatan kita terhalang kan, so kita nampak. Tapi masa dia menghasilkan CO2 banyak, kita tak nampak. Tapi kita rasa panas. Faham Okey, itu gas yang paling penting. Ingat, saya terangkan lama pagi ni tentang CO2. Okey, selain daripada itu, aktiviti penternakan menghasilkan metana. Betul ke saya tanya CH4 ni metana? Ke metana apa formula dia? Betul. Betul kan? So, datang daripada penternakan. Macam mana penternakan menghasilkan metana? Okey. Penternakan. Ternak. Dia punya najis haiwan tu, dia akan terkumpul. Okey, dan gas dan najis itu akan menghasilkan metana. Metana ni banyak daripada penternakan, satu lagi daripada tempat sampah. Proses penguraian dekat tempat sampah tu menghasilkan gas metana.
Okey. Mana tadi? Penternakan, pertanian NO, nitrogen oksida. Okey, pertanian menghasilkan NO. Ingat nitrogen oksida. Awak jangan cakap nitrogen dioksida. Okey, nanti kita akan jumpa nitrogen dioksida tapi untuk tempat lain. Untuk pertanian NO, nitrogen oksida. Okey, dan CFC. CFC datang daripada yang paling utama daripada aircon. Semua satu rumah ada 3 aircon, 4 aircon. Okey, pejabat awak tengok berapa banyak pejabat office tu, hotel. Awak pergi hotel sentiasa sejuk. Okey, so itulah penyumbang utama CFC. Okey, selain daripada adalah tin aerosol apa semua kan. Peti sejuk pun ada. Tapi aircon paling banyak. Okey, so sumber saya harap dapat ingat. Okey, so bila gas rumah hijau banyak, ni bumi. Ni bumi kita. Bila gas rumah hijau banyak, dia akan membentuk satu lapisan. Okey. Lepas tu, cahaya matahari yang masuk ni membawa haba. Cahaya ni akan dipantulkan. Tapi haba yang dipantulkan akan terperangkap dekat dalam ni. Habanya akan terperangkap dekat dalam gas rumah hijau. So menyebabkan macam awak duduk dalam apa? Awak duduk dalam satu kotak. Okey, awak berada dalam satu kemah. Awak duduk dalam kemah. Bayangkan kemah. Awak duduk dekat padang, awak duduk dalam kemah. Lepas tu tengah hari. Awak duduk kat sini. Duduk daripada pagi sampai petang duduk dalam kemah. Panas tak? Okey, sebab haba terperangkap dekat dalam kemah awak ni. Okey, haba masuk, lepas tu dia terperangkap. Samalah macam itulah kesan rumah hijau. Okey. Okey, so nanti awak baca lagi tentang kesan rumah hijau, gambar tu. Okey, settle yang pertama. Yang kedua, penyahutanan. Penyahutanan ialah penebangan, simple je dia punya definisi. Penebangan hutan, penebangan pokok secara besar-besaran. Senang nak ingat, tapi jangan tak ingat. Okey, so menyebabkan kita, kesan utama dia menyebabkan kehilangan biodiversity. Okey, biodiversity tu apa ni ada? Spesies flora dan fauna. Flora, flower, tumbuh-tumbuhan. Fauna, haiwan. Okey, so kenapa manusia buat penyahutanan? Kenapa? Okey, sebab kita nak dapat kayu. Balak, kita nak dapat balak. Balak nak buat apa? Nak buat rumah kayu. Nak buat bangunan, pembinaan. Nak buat perabot. Nak buat kertas. Okey. Okey. Yang kedua, kita nak melombong. Manusia nak melombong, so dia bersihkan kawasan tu. Dia tahu dekat situ, dalam tu ada arang batu, dekat situ ada emas. So dia nak keluarkan kawasan tu, dia terpaksa bersihkan. So bakar dulu. Okey. Yang ketiga, membuka kawasan untuk pertanian. Untuk apa? Ini banyak untuk kelapa sawit. Kelapa sawit kat Malaysia, kat Indonesia, kat luar negara pun sama. Lepas tu untuk tanam durian, awak tengok ada kat Malaysia kan, bersihkan hutan nak tanam durian. Okey, pertanian. Okey, dan untuk membina perumahan, untuk membina jalan raya. Tapi biasanya perumahan ni jaranglah orang bersihkan hutan. Biasanya hutan tu dah ditanam apa-apa. Okey, dah lama kan. Nak buat rumah tu biasanya macam awak tengok dekat mana dekat kat mana ada awak tengok taman perumahan, biasanya dia bukan kawasan hutan. Biasanya di kawasan pertanian ke kawasan dah digunakan lah. Tapi asalnya hutan jugalah kan. Nak buat jalan raya, nak buat lebuh raya. Siapa tahu lebuh raya ni? Lebuh raya, apa maksud dia? Siapa tahu apa maksud dia? Lebuh raya plus. Tahu tak? Siapa tahu apa? Siapa tahu di mana lebuh raya plus?
Siapa tahu komen 2. Siapa tak tahu, siapa tahu komen ya, siapa tak tahu komen no. Yes atau no. Yes atau no. Siapa tahu di mana Lebuh Raya Plus. Siapa tahu yes, siapa tak tahu no. Wah, very unbelievable. Unbelievable. Lain. Berapa orang baru ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9, 10, 11. Daripada 11, satu je yang tahu. Satu je. Wow. Sekejap ya. Saya tunjukkan logo dia. Saya harap biasa nampak. Mana pula. Pernah nampak logo tu? Tak pernah? Okey, cepat Google. Sekarang saya suruh Google apa maksud plus. Apa maksud plus tu? Tulis kat komen. Cari sekarang. Apa maksud plus? Wafika. P apa P? Tak tahu cikgu. Cari, saya suruh Google kan. Yang lain mana? Yang lain tak ada handphone. Projek tu cikgu ada orang reply. Projek Lebuh Raya Usaha Sama Berhad. Macam salah Wendy. Itu mungkin dia punya company code. Tu yang Zahira tulis, Chen Hui tulis. Tu Projek Lebuh Raya Utara Selatan. Sekejap ya. Awak punya apa tu? Knowledge kan. Begitu membimbangkan. Pengetahuan awak. Okey, saya cerita tentang projek ni sepintas lalulah untuk pengetahuan awak. Yang awak nak pergi KL, awak nak pergi ke Ipoh ke, nak pergi Penang ke. Dulu orang nak pergi KL sampai 6 jam, 7 jam. Kenapa? Dia kena pergi Muar dari Batu Pahat tau. Kena pergi Muar, kena pergi lalu jalan yang macam jalan tu, awak daripada bandar lalu jambatan Batu Pahat,
lalu Peserai tu. Lepas tu sampai ke Muar, itulah jalan dia daripada Muar pergi Melaka. Jalan yang macam depan sekolah tu saiz dia. Macam depan sekolah tu, itulah jalan nak pergi KL dulu. Okay. So, saya ingat tahun 85 ke. Okay, baru projek ni siap, plus ni. Okay, so nak buat ni makan masa yang lama, jalan raya ni, dan makan kos yang sangat besar. Okay, dan terpaksa memusnahkan banyaklah pokok-pokok, terpaksa tebang banyak pokok, terpaksa pecahkan bukit. Okey, kalau awak pergi sampai ke utara, ada bukit yang ditebuk. Bukit ditebuk So kita lalu dalam bukit tu. Siapa pernah dengar terowong menora? Awak lalu terowong, dalam terowong. Maksud bila awak lalu terowong, awak lalu bawah bukit, dalam bukit awak lalu. Gunung. Bukit tu gunung. Okey, so awak lalu dalam gunung bawah. Sebab gunung tu dibuat lubang dekat bawah dia. Sebab kalau tak, awak terpaksa naik bukit pula. Okay, so susah, so buat. So projek ni sangat penting untuk ekonomi negara kita. Okay, so hasil dia hari ni orang boleh pergi KL 3 jam, 4 jam. Nak pergi JB pun dulu 3 jam, 4 jam. Lalu jalan Sempang Renggam, Macap, Sedenak, bukan lalu highway. Highway tak ada masa tu. Okay, so lori, sebab jalan kecil, so bila jalan kecil, kita terpaksa kongsi dengan lori. Sekarang jalan highway pun besar. Lori ada lorong dia lain. Okey, kereta ada lorong lain. Lori patutnya dekat lorong yang tepi sekali, yang perlahan kan. Okey, so barulah ekonomi berkembang dengan adanya highway ni. Okey, so jadikan pengetahuan awak. Jangan tak tahu. Sangat menyedihkan lah projek Lebuh Raya Utara Selatan ni. Kalau awak tak tahu. Ini lebuh raya pertama. Lepas tu kalau awak pergi KL, pergi Selangor, ada banyak highway lain. Okay, highway Elite lah, highway Gatri, highway apa lagi, macam-macam, Lata, macam banyak highway. Tapi ni dia punya atuk highway. Kenapa? Dia punya taiko dia. Sebab apa? Sebab dia paling panjang. Daripada JB sampai Perlis sana, Bukit Kayu Hitam. Thailand tu, dekat Thailand, nak masuk Thailand. Ni, jalan ni panjang tak panjang. Lebih 500 km highway ni. Okey. Yang lain-lain highway dekat KL tu, dia cuba menghubungkan satu bandar dengan satu bandar, pergi Seremban, pergi Shah Alam, pergi macam tu je. Okey, ada highway smart, lalu terowong smart. Itu semua pendek-pendek, 20 km, ada 50 km. Okey, dah cerita pasal highway. So, untuk membina jalan raya tu, kita terpaksa melakukan aktiviti penyahutanan. Okey, so kesannya kita kehilangan, kita mengalami hakisan tanah. Okey, kalau awak masih ingat ada dulu, setahun dua yang lepas, ada aktiviti camping, sekolah camping, lepas tu tanah runtuh. Okey, ramai ada murid terbunuh. Okey, ingat lagi tak, dekat Jalan Genting Highland, tapi dia bukan jalan yang awak lalu tu. Nama jalan tu Jalan Beranang. Ni dekat Selangor. Beranang. Nama jalan tu saya lupa, tapi kawasan dekat Beranang. Nama jalan tu apa kan? So ada sekolah camping. Ni atas ni jalan lori nak pergi ke Genting. Genting ke Cameron Cameron kot. So dia orang kat bawah ni ada sekolah. So dekat Padang ni, Padang sekolah ni mereka camping. Sekali tanah runtuh. Macam tu lah. Okay, so saya ingat adalah dekat 10 orang ke 11 meninggal dunia. Ini berlaku dekat Malaysia beberapa tahun yang lepas. Okay. Okay, so tak tu tanah runtuh. Apa lagi?
hakisan tanah membawa kepada tanah runtuh. Satu lagi hakisan tanah ni dia membawa kepada kehilangan tanah lah. Banjir kilat. Batu Pahat masih mengalami banjir kilat. Okey, banjir kilat ni apa? Dia bukan banjir lama, banjir biasa. Banjir kilat ni banjir yang berlaku dengan cepat. Tiba-tiba je hujan, banjir. Tu. Betul, air dia pun cepat hilang. Macam bagus kan cepatnya. Tapi dia boleh mendatangkan kerugian yang besar lah. Kalau rumah awak dekat kawasan yang terlibat, awak tak sempat pun nak selamatkan barang-barang. Okey, banjir kilat. Tak sempat nak selamatkan barang-barang, kereta pun tenggelam. Kalau tengah lalu dekat jalan tu ada banjir kilat. So kereta, lori dan boleh meragut nyawa kalau hanyut banjir kilat tu, awak hanyut. Banjir kilat. Bahaya Okey, perubahan iklim, kehilangan biodiversiti mengganggu kita nitrogen, kita air, kita karbon, kehilangan kawasan tadahan air. Okey, so ini semua kesan daripada penyahutanan. Macam mana dia boleh menghilangkan kawasan tadahan air? Saya rasa saya pernah tunjukkan biasa dekat bawah ni gunung, ni kawasan alam semula jadi. Ni gunung. So biasa dekat sini ada pokoknya pokok. So fungsi atau kepentingan pokok ni ialah dia menyimpan air. Sebab tu biasanya daripada situ ada air terjun kan. Ada air terjun. So daripada air terjun itulah kita simpan air. Okey. Macam tu. So kalau kita dah tebang pokok ni semua, air ni dah tak boleh disimpan. So bila tak boleh disimpan, dia akan pergi ke banyak tempat. Dia akan pergi ke banyak tempat, menyebabkan banjir kilat, menyebabkan ni kawasan ni pun dah tak dapat air. Yang kawasan yang laluan dia yang kita buat takungan tu dah tak dapat air sebab air tu dah tersebar ke tempat-tempat lain. Menyebabkan banjir kilat. Ini ranjang yang sama. So perubahan global yang disebabkan oleh pencemaran menyumbang kepada kehilangan biodiversiti, ni kesan dia. Kehilangan flora dan fauna maksudnya. Pemburuan liar secara haram untuk makanan, perubatan, kraftangan menyebabkan kepupusan. Selain daripada tadi ada penyahutanan, lepas tu ada aktiviti pemburuan haram. Hujan asid menyebabkan pH air rendah. Telur ikan tidak dapat menetas dan ikan mati. So far, tolong tuliskan sebelum kita masuk tajuk kecil yang baru, eutrofikasi. Tolong tuliskan aktiviti yang merosakkan alam sekitar. Aktiviti manusia, satu aktiviti manusia merosakkan alam sekitar dan puncanya. Dalam 3 markah.
Okey, saya baca. Zahira. Okey, so soalan dia apa tadi? Apa aktiviti nyatakan kerosakan alam sekitar disebabkan satu kerosakan. Okey, penyahutanan pokok secara besar-besaran. Okey, Wafika punya mana tadi? Sorry, saya baca Zahira atas. Penyahutanan, okey, berpunca dari penebangan pokok yang secara banyak untuk membolehkan, okey, kesan dia apa? Kesan dia Zahira. Okey, so ada dua, awak dah mention dua markah. Penyahutanan satu, apa dia penyahutanan penebangan pokok secara banyak, okey. Okey, so kesan dia menyebabkan apa? Okey. Okey, Pu Chen Hui. Ni kita dah bincang ke Chen Hui? Setakat ni kita dah bincang ke ni? Saya rasa baja nitrat, baja fosfat ni dekat eutrofikasi tu kan. Benda ni kita belum bincang. Okey, Wafika, penyahutanan, penebangan pokok. Yang lain-lain mana? Okey, menyebabkan berlakunya hakisan tanah serta banjir, air tidak dapat diserap oleh akar tumbuhan. Okey, bila air tak dapat diserap, berlakulah hakisan dan banjir kilat. Okey, good. Okey, Kelly, aktiviti penyahutanan. Okey, kerana, okey, so nanti kalau awak tulis, awak sambung ayat tu kan, yang berlaku disebabkan oleh pembukaan tanah secara besar-besaran untuk pertanian, perbandaran, pemalakan. Okey, dua markah. Okey, pembukaan tanah tu. Lepas tu, kesan dia apa? Okey, Kristina, kesan tanah yang muncul daripada pembalakan haram. Kesan tanah yang muncul daripada pembalakan haram. Okey. Ambil pokok tebang secara tidak terkawal hingga tanah menjadi longgar, kerana ini boleh menyebabkan tanah runtuh, menjelaskan sekitar. Okey, bolehlah kot. Okey. Bolehlah dapat 3 markah. Okey, Corin, penyahutanan. Penekanan hutanan secara berleluasa memusnahkan habitat semula jadi. Okey, so ada kesan tu kat situ ada kesan. Penyahutanan, penekanan hutan secara berleluasa. So definisi dia macam tak jelas, tapi ada kesan. Kesan dia menyebabkan kehilangan kepupusan flora dan fauna. 2 markah untuk Corin. Maya, pembiasan gas rumah hijau yang boleh menyebabkan pembasahan global. Macam mana tu Maya? Pembasahan gas tu dari mana datang? So kita kenalah mula dengan aktiviti manusia, betul. Barulah aktiviti tu menyebabkan gas rumah hijau, membebaskan gas rumah hijau. Aktiviti apa tu yang membebaskan gas rumah hijau? Okay, aktiviti penyahutanan boleh menyebabkan hakisan tanah bukan kawasan untuk yang akan mengganggu kita nitrogen. So, kalau mengikut soalan tadi, kalau saya baca yang pertama tu macam tak dapat markah tu Maya. Tapi kalau saya baca yang kedua, aktiviti penyahutanan dapat 1, menyebabkan kisah tanah dapatlah 2, kesan ada. Tapi aku tak terangkan apa yang berlaku. Okay, yang bawah tu. Okay, membuka kawasan ataupun menebang hutan untuk aktiviti pertanian. Tu Maya, gabungkan tu. Okay, penyahutanan 1. Okay, iaitu aktiviti menebang hutan untuk menebang hutan untuk aktiviti pertanian. Okay, menyebabkan hakisan tanah. Okay, Jesslyn, aktiviti merosakkan sekitar ialah Jesslyn, aktiviti penyahutanan 1, kerana penebangan pokok secara besaran. Okay, ini dia punya maksud. Menyebabkan kehilangan habitat. Okay, kesan 3. When deforestation 1, cause loss of habitat for many species of flora fauna. Dapat 2. Action of clearing wide area of trees
cause soil erosion ke kisah 1. Okey. Erosion and apa banjir kilat apa? BNG. Cuba tengok buku teks banjir kilat. Okey, Kelly, kesan pembebasan gas rumah hijau dan keputusan flora dan fauna. Kelly ni sambungan ke atas ke tadi? Okey, penyahutanan. Okey. Okey, tu kesan dia, Kelly okeylah, boleh. Tapi kalau awak terangkan pembebasan gas rumah hijau, saya minta, macam Kelly punya jawapan ni kan, pembebasan gas rumah hijau, saya minta jangan berhenti di situ. Okey, jangan berhenti di situ. Awak kena terangkan pula gas rumah hijau ni apa kesan dia kepada ekosistem. Okey, menyebabkan peningkatan suhu bumi, pemanasan global tadi kita mula-mula kita belajar pemanasan global dan apa tadi? Perubahan iklim, Kelly masukkan tu. Okey, Lin Sin Hui, penyahutanan 1. Tengok 3 markah dapat 1. Inilah dia. Kan nampak ni. Ke Sin Hui sambung mana-mana yang lain. Okey, tak apalah saya baca yang lain Bagilah. Okey, mana ni Sin Hui ni. Farah. Penyahutanan ialah penanaman pokok secara bersasaran menyebabkan hakisan 1, 2, 3 kesan. Okey, Janet, aktiviti penyahutanan memperolehi balak. Okey, menyebabkan hakisan tanah. Okey, 3. Okey, Kaishuan, keputusan, bukan keputusan Kaishuan. Ini saya tulis ni. Kaishuan tu. Keputusan. Kalau keputusan, lain kan? Awak faham tak keputusan apa? Keputusan, kita bincang-bincang macam meeting, kan? Okey, kita buat keputusan. Okey, keputusan. Okey, tadi kat mana? Kaishuan punya. Okey, salam. Okey. Sin Hui, punca penebangan pokok secara besar-besaran. Sin Hui type 1 ya. Hal ini menyebabkan hakisan tanah menjadi kilat. Okey, campur kalau awak tulis semua sekali, dapatlah 3 Sin Hui ya. Okey, Kaishuan, keputusan flora fauna. Okey, so aktivitinya apa? Apa aktivitinya Okey, Maya, penggunaan kenderaan menyebabkan pembebasan gas rumah hijau. Okey, Kaishuan, gas rumah hijau. Okey, Kaishuan tak lengkap, Kaishuan. Yang berlaku bukan gas rumah hijau, Kaishuan. Yang berlaku ialah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau berlaku kerana pembebasan gas rumah hijau. Okey, Kaishuan nanti tanya kawan atau jumpa saya, macam mana nak bezakan dua ni? Okey, kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau tu kita pemanasan global. Okey, bumi jadi panas. Kerana gas rumah hijau. Okey. Fu, Jian, penyahutanan menyebabkan kesan tanah. Dan tanah runtuh kerana okey, 2 kesan tapi penerangan tak ada. Apa dia penyahutanan, dapat 2 markah. Flash flood banjir kilat. Okey, typo. Okey, faham. Okey, so saya harap yang lain pun aktif berfikir. Okey, sebab dia boleh keluar dekat AC. Okey, so please. Okey, kita teruskan dengan eutrifikasi. Okey, eutrifikasi ni benda baru. Okey, benda baru, awak first time dengar dekat dalam ni.
Okey, kita baca je lah dulu nanti saya tunjuk mana yang penting. Peningkatan pertumbuhan alga, kematian hebat akuatik, kemasan kedua air adalah kesan. So ni kesan. Ni semua ni pertumbuhan alga, kematian hidupan akuatik, ikan lah, kematian ikan, kemerosotan kualiti air, semua ni kesan dari eutrofikasi. Okey, so apa eutrofikasi? Kita belum bagi definisi. Kita belum faham lagi. Proses suatu ekosistem menjadi kaya dengan nutrien menyebabkan perubahan ekosistem tersebut. Okey, penggunaan ni baja nitrat dan fosfat berlebihan dalam pertanian menyebabkan eutrofikasi. Ini faktor utama dan faktor lain. Tapi faktor utama apa? Penggunaan baja dalam pertanian. Okey, macam ni ceritanya. Okey, ni ada gambar ni. Eutrofikasi berlaku dalam air. Dalam air, eutrofikasi. Okey, air ni cantik, warna biru. Okey. Okey, ini semula jadi. Tapi bila ada aktiviti pertanian, okey, pertanian, ni aktiviti pertanian, dia menggunakan baja. Okey, baja ni sepatutnya masuk ke dalam tumbuhan. Tapi oleh kerana guna berlebihan, guna tak teratur, tak terkawal, okey, so baja tu banyak dalam tanah. Bila hari hujan, baja tu akan masuk dalam air. Okey, nitrat, baja nitrat lah, baja fosfat. Baja tu akan banyak masuk dalam air. Okey, so bila air itu menerima banyak baja, dia menyebabkan alga hidup. Alga jadi banyak. Okey, so alga ni dia menggunakan banyak oksigen. So, air akan kekurangan oksigen. Okey, ikan udang dalam air itu akan berkurang sebab mati. Okey, lama-lama alga ni sangat banyak. Okey, cahaya tak dapat masuk dalam. So, tumbuhan-tumbuhan akuatik pun akan mati. Okey, so bila dia mati, oksigen jadi semakin rendah. Okey, so banyak lagi banyaklah ikan-ikan yang mati. So penguraian tumbuhan ni pun mati. So penguraian oleh organisma saprofit, kulat bakteria saprofit. Penguraian benda yang mati tu. Bila banyak benda mati, so akan diurai. So penguraian ni akan guna oksigen. Akan bebas CO2. Okey, menyebabkan air itu semakin kekurangan oksigen. Okey. So bila dia kurang oksigen, kita kata air ini mempunyai BOD yang sangat tinggi. BOD ialah biological oxygen demand. Demand apa demand? Apa maksud demand? Oxygen demand. Oxygen demand apa? Keperluan oksigen. Bila oksigen demand tinggi, bila oksigen banyak ke oksigen sikit? Soalan saya. Oksigen demand tinggi bila kita kurang oksigen. Bila air itu kurang oksigen. Faham? So, BOD tinggi, good or not? Okay.
dia BOD tinggi bukan oksigen tinggi ya. BOD tinggi maknanya demand tinggi. Sebab sangat-sangat terdesak. Okey, sangat terdesak, sangat memerlukan. So air yang mempunyai BOD yang tinggi sebenarnya tidak sihat. Okey, tidak sihat, kurang hidupan dekat dalam tu, tak banyak yang boleh hidup. Okey. Untuk baca ni. Baca buku teks ni, okey. Lebihan sisa nitrat, fosfat masuk dalam air dialihkan oleh hujan. Tadi kan saya kata hujan kan. Cerita dia kena faham masuk dalam tasik sungai. Okey, satu. Okey, lepas tu kesan dia apa? Alga. Okey. Okey, alga banyak menutup permukaan air. Okey, so menutup tu dah jadi eutrofikasi dah tu. Okey, so bila dia menutup, cahaya kurang. Bila cahaya kurang, CO2 kurang. Tadi sebenarnya alga tu pun dah guna oksigen. Lepas tu kurang fotosintesis. Bila kurang fotosintesis, dalam air kurang oksigen. Haiwan, tumbuhan mati. Okey, maka semakin banyak alga, makin banyaklah mati. Tumbuhan akuatik, bakteria, semua mati pula. Alga tu pun mati juga. Okey, so apa lagi? So akhirnya pengurai akan menguasai pula. Dia akan menguraikan tumbuhan, haiwan yang mati tu. Okey, so oksigen akan sangat-sangat kurang. Biochemical oxygen demand. Okey. Faham apa maksud eutrofikasi dan BOD? Okey. Tengok ni, keperluan yang ni. Keperluan BOD ialah demand oksigen diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria, kulat untuk menguraikan bahan organik dalam air. BOD yang tinggi meningkatkan kualiti sumber air tersebut, menunjukkan kualiti air rendah. Menandakan terdapat banyak bahan organik dan organisma, mikroorganisma pengurai. BOD rendah menunjukkan kualiti air yang baik. Ingat Okay, so ni satu point. Okay, so dekat sini satu point. Sama je tu. Dia ceritakan dua keadaan. Okay. So ni eksperimen. Nanti saya terangkan next. Pencemaran. Okay, pencemaran ni benda yang kita dah sangat biasa. Okay, berlaku apabila pencemaran udara. Ni pencemaran udara. Okey, pencemaran udara. Daripada pencemaran udara tadi, awak jangan confuse dengan Jangan confuse dengan gas rumah hijau. Gas dia hampir sama. So baguslah kalau hampir sama sebab awak boleh gunakan sumber dia kan. NO ni NO. Cuma perhatian dekat sini. Kenapa saya garis tu? Apa yang saya nak tekankan? Siapa tahu? Tadi CO2 kan, tapi sekarang ada juga CO. Okey. CO. Sebenarnya asap kenderaan ni dia bebaskan CO2 juga. Tapi CO2 ni dia kesan dia lain, dia kesan rumah hijau. Tapi CO ni kalau kepekatan tinggi dia boleh membunuh. Okey. Apa nak biasa dengar kan orang tidur dalam kereta mati. Tu. So plumber datang daripada penggunaan minyak, petrol, asap, jelaga, hidrokarbon. Okay, so bahan pencemar daripada kenderaan, daripada kilang, daripada apa lagi? Mana ni? Hutan. Okey. So, pembakaran bahan api fosil oleh loji arang batu. Pembakaran arang batu, kilang industri, okey.
Semua ni membebaskan gas karbon CO, karbon CO, NO. Tengok ni pembakaran. Dia membebaskan CO, karbon monoksida, NO, karbon nitrogen oksida, sulfur je, SO2. Okey. Ini nak cerita pasal hujan asid. Okey, ini menyebabkan hujan asid. Gas ini bergabung dengan uap air, membentuk asid nitrik, asid sulfurik. Hujan turun sebagai hujan asid. Hujan asid menjadikan tanah kurang subur, pH-nya kurang dari 5. Hujan asid memusnahkan tisu daun, perebutan akar, kesan dia. Okey, peningkatan asid mengurangkan plankton menjadi sumber makanan ikan, mengganggu rantai makanan. Hujan asid menyebabkan penyakit kulit dan kerosakan tisu manusia. Okey, so ni gas dia. Okey, so bezakan. Kalau keluar soalan tentang hujan asid, okey, ni punca dia. Datang daripada industri, apa lagi, pembakaran arang batu, bahan api fosil. Okey. So pencemaran terma ni haba. Terma ni haba lah sebab air daripada daripada kilang, air daripada kilang panas, buang dalam sungai. Air panas So air yang panas ni dia mengurangkan oksigen. Okey, suhu berubah, oksigen kurang. Okey, tengok baca ni. So akhirnya pencemaran terma ni menyebabkan BOD meningkat. Bukan eutrofikasi je. BOD, pencemaran terma pun menyebabkan BOD meningkat. Okey, pencemaran bunyi. Lepas tu ledakan. Yang ni saya minta awak baca. Okey. Okey, pemeliharaan alam sekitar. Sekejap. Security makanan, teknologi hijau. Okey, habis dah. Sikit je. Okey, saya habiskan sebab dia bukannya macam bab 11 banyak explanation, tak. Okey. Pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Saja dia diguna banyak-banyak istilah. Okey. Pemeliharaan ni kita jaga. Okey. Kita lindung ni. Usaha melindungi ekosistem. Okey. Pemeliharaan dia dah rosak. Kita nak baiki dia. Okey, pemeliharaan. Okey, so apa pemeliharaan ekosistem yang negara kita yang masyarakat kita dah buat. Okey, apa yang kita dah buat ialah kita wartakan hutan simpan. Wartakan ni maknanya kita gazetkan. Kerajaan dah masuk ke dalam undang-undang ni ialah hutan simpan. Tidak boleh diceroboh. Ada hutan simpan grade A, grade B, grade C. Okey, kalau hutan simpan yang paling bernilai grade A, kalau awak masuk denda 50,000. Ada orang kena. Okey, pencerobohan boleh menyebabkan didenda, disaman. Okey, sebab kita nak pelihara hutan itu untuk ekosistem, untuk bekalan air. Okey. Okey, lepas tu mengekalkan okey, ni hutan simpan Sumpah peraturan di bahagian atas hutan simpan belum diterokai. Nama ni contoh hutan simpan belum diterokai dan menjadi tempat penyelidikan. Okay, bila ada banyak spesies flora dan fauna, so saintis boleh masuk, boleh kaji, boleh dapatkan banyak manfaat daripada hutan itu. Okay. Ini contoh. Selain daripada itu ada banyak hutan simpan. Hutan simpan yang paling dekat dengan kita, hutan simpan Endau Rompin. Hutan simpan Kuala Tahan. Siapa pernah masuk? Okey, so selain daripada itu pemeliharaan
Untuk pemeliharaan, ada dua jenis pemeliharaan. Satu in situ dipanggil, satu ex situ. Susah nak ingat, saya tahu susah nak ingat, nak bezakan. Tapi kita ingat satu. In dalam kan, mengekal spesies di habitat asal. Okay, in maknanya dekat dalam satu kawasan hutan, dekat dalam hutan ada ada gajah. So kita jaga gajah tu, kita lindung, letak ranger ke, letak undang-undang. Okay, siapa bunuh gajah ni boleh didenda. Betul, letak pengawal lah, ranger hutan. Okay, macam-macam lagi lah kita buat untuk lindungi supaya gajah-gajah tu tidak dibunuh, tidak pupus. Okay, itu in situ. Kawasan tu biasanya dijadikan taman negara. Tadi hutan simpan, ni taman negara. Taman negara, hutan simpan ni biasanya kawasan yang sama. Okay, ada taman negara, ada taman laut. Okay. Ini cara in situ. Bukan saja melindungi haiwan, tapi juga tumbuh-tumbuhan dekat dalam tu. Okay, ex situ ni kita betul-betul nak rawat dia lah. Kita keluarkan dia daripada kawasan tu dan kita jaga dia dekat zoo, taman botani. Ada satu lagi istilah petting zoo ni kat mana? Lost World petting zoo. Ada satu lagi istilah sanctuary. Okay, sanctuary. Sanctuary ni dia bukan zoo. Okay, sekejap saya cari gambar. Okay, ni orang hutan Orang hutan. Siapa tahu dekat mana ni? Boleh pergi, boleh salam-salam orang hutan ni. Boleh ambil gambar. Okay. Okay, dekat mana? Dekat ni ada tulis ni kan? Sepilok. Tak ada tulis kat mana. Sepilok ni dekat Sandakan. Sandakan kat mana? Sandakan kat mana? Sabah. Ya. Okay. Sandakan dekat Sabah. Sepilok ni dekat Sandakan.
Kalau awak pergi sana, awak boleh lawat lah tempat ni. Satu lagi dekat sekejap, saya bagi link. Saya bagi dekat Telegram. Okey, ni. Dekat mana ni? Siapa tahu? Ni bukan kat Thailand Ini dekat, saya ada bagi link dekat grup tu. Cuba tekan dekat mana tu. Siapa tahu kat mana tu? Boleh ajak parent pergi. Ni ada dia punya map. Kuala Ganda Resort. Sekejap. Mana nak copy? Okay, kalau cuti sekolah tak tahu nak pergi mana, boleh jalan sini lah. Saya bagi location lagi. Okay. Okay. Dekat situ boleh tengok gajah-gajah yang diselamatkan. So ni proses apa ni? Pemeliharaan ke pemuliharaan? Dekat Kuala Gandah. Pemeliharaan tu. Tulis saya tak jelas. Pemeliharaan ke pemuliharaan? Tolong tulis kat komen. Tulis kat komen pemeliharaan atau pemuliharaan atau apa satu? Pelihara. Cepat. Semua yang lain semua tulis. Okey. Okey, in situ or ex situ. Lupa nak sebut tadi. Tulis pemeliharaan in situ atau pemuliharaan ex situ. Pemuliharaan betul. Tulis lagi sekali. Pemuliharaan in situ atau ex situ. Okay, good. Okay, so kalau boleh bagilah contoh. Okay, pusat pelindungan gajah di Kuala Gandah dan tempat pusat pelindungan orang hutan di Sepiluk. Bagi awak punya jawapan tu ada isi. Kalau buat karangan BM ke apa ke. Okay, jangan tak tahu. Okay, jangan tak pernah dengar ni nama ni. Okay, ni dekat Sandakan Sabah. Yang ni Kuala Gandah ni dekat Pahang. Ni dekat Pahang tak jauh. Awak nak pergi ni 2 jam je. Kalau nak pergi tempat ni 2 jam daripada Batu Pahat, pergi Segamat, lepas tu pergi ke sini 2 jam, 3 jam lah. Tak jauh. Okey. Apa lagi? Pemulihan ekosistem. Ada 3 tadi kan istilah dia. Keperluan pemeliharaan, pemulihan, pemeliharaan, pemulihan.
Okay, pemulihan ekosistem bermaksud usaha membaharui dan memulihkan ekosistem semula jadi yang merosot, rosak atau musnah akibat aktiviti manusia. Okay, contoh yang paling simple ialah penanaman semula hutan dan penanaman tanaman tutup bumi merupakan antara langkah pemulihan yang diambil bagi menjaga sumber alam sekitar. Okey. Penanaman semula hutan. Okey, sekarang ni kerajaan macam ada undang-undang lah, kalau tebang pokok kena tanam pokok. Okey. Itu usaha pemulihan. Tempat-tempat yang apa dirosakkan kena buat pemulihan. Okey, lepas tu dekat kawasan-kawasan yang terancam kita tanam tanaman tutup bumi. Kalau awak tengok dekat highway, tepi-tepi highway dia tanam rumput. Rumput tu sengaja ditanam. Kadang-kadang awak tengok dekat tepi highway. Ni highway jalan raya, lepas tu tepi tu dia ada bukit. Okey. Lepas tu dia letak net hitam. Okey, sebenarnya dekat situ dia ada spray seed rumput dah. Grass seed. Okey, so nanti rumput tu akan tumbuh kemas, cantik. Okey, tapi rumput tu akan panjang jugalah. Perlu diselenggara. Okey. Okey, apakah amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar? Hilang pula. Okey. Apa-apa, kalau keluar soalan macam ni, apa-apa aktiviti awak biasa dengar kita semula. Okey, so tambahkan lagi awak punya maklumat penggunaan pengangkutan mesra alam. Okey, sepatutnya contohlah kan kerajaan nak tulis kerajaan tu awak tulislah jelas-jelas. Okey, kerajaan boleh menggalakkan pelajar-pelajar untuk menggunakan basikal ke sekolah. Okey, menggalakkan penggunaan kenderaan berkuasa elektrik. Okey, menggalakkan amalan berkongsi kereta. Sekarang ni mak awak pagi-pagi dari mana? Bukit Perdana. Dari Bukit duduk dekat Evergreen jauh. Okey, dekat Evergreen tu ada 4 orang. Contoh ada 4 orang budak convent. Rumah tak dekat, rumah lorong yang berbeza ke. Tapi awak boleh buat satu ketetapan, okey, tunggu dekat depan ni pukul 6.50, nanti semua naik kereta ayah awak, contoh. Minggu depan naik kereta ayah dia. Minggu depan mak dia tolong hantar. Berkongsi kereta. Okey, 4 orang, 5 orang student naik satu kereta. Ni satu hantar satu. Okey, kesan dia kenderaan jadi banyak, gas rumah hijau jadi banyak, gas CO2 dibebaskan jadi banyak. Okey, menggunakan kenderaan awam. Menggunakan kenderaan awam ni pun satu yang efektif dekat bandar-bandar besar. Okey, dia dapat mengurangkan kenderaan dan juga pencemaran udara. Okey, penjimatan tenaga. Okey, so kita digalakkan untuk jimatkan tenaga. So, terutama sumber tenaga yang tak boleh baharu seperti petrol dan diesel. Gunakan tenaga secara berhemat untuk mengurangkan pembiasan bahan pencemar seperti gas CO, karbon monoksida. Okey, tutup suis yang tidak digunakan. Okey, konsep 5R, amalkan 5R. Okey, rating, fikir semula. Bila kita nak buang satu barang, fikir boleh pakai tak ni? Jangan main campak je. Kalau boleh repair. Boleh guna semula. Guna semula ni mungkin plastik kan. Janganlah mentang-mentang plastik tu murah, awak pun beli banyak-banyak. Mentang-mentang tisu murah, ambil sampai 5 line, 6 line untuk lap tangan je. Kurangkan.
reduce, to reduce, kurangkan. Plastik, apa lagi? Kotak-kotak kan, kotak kasut, dapat buang. Nanti nak bungkus, nak pack barang, beli kotak. Mentang-mentang banyak duit, beli kotak untuk post. Okay, so aktiviti tu semua menyumbang kepada pencemaran. So kita reuse, simpanlah kotak tu elok-elok. Okay, mungkin boleh guna semula. Okay, tapi jangan sampai terlalu banyak. Okay, so reduce, kurangkan tisu walaupun dia murah. Kan dekat Shopee dapat banyak beli. Tapi ambil lah 2 helai, 1 helai. Ikut keperluan. Okay, jangan sikit-sikit tisu. Kalau dekat rumah air tumpah, jangan pakai tisu, pakai kain. Mentang-mentang banyak dekat rumah, nak senang. Malas nak pakai kain lap. Okay, pakai tisu. Semua pakai tisu. Nanti habis cakap dengan mak beli lagi. So tu tak bagus lah. Kurangkan. Recycle. Kita semula ni dia macam guna semula. Cuma guna semula tu fungsi dia tak berubah kan. Kalau kita semula ni fungsi yang berbeza. Contohnya apa? Botol-botol atau tayar lama boleh buat tempat tanam pokok kan. Tu kita semula. Surat khabar boleh buat pembalut makanan. Okay, so penggunaan tenaga alternatif boleh baharu. Okay, so kita boleh study ni. Ini ialah potensi kalau awak belajar engineering, elektrik, berkaitan alam sekitar ni semua, boleh explore bidang-bidang ni, sangat berpotensi. Okay, kita baru explore dekat Malaysia, solar ni pun tak sampai 10% lagi penggunaan. So ni satu bidang yang sangat besar kalau awak nak sambung belajar. Okay, dalam bidang solar, dalam bidang apa lagi yang berkaitan dengan tenaga lah. Tenaga ni penting kan. So satu masa kita akan ada krisis tenaga. Sekarang ni baru ada perang, satu tempat perang pun harga dah naik macam tu. So macam mana kalau habis betul habis tenaga, dah tak ada dah minyak. So katalah minyak cuma ada dekat beberapa negara je yang bekalkan, negara lain semua dah habis. So harga tu akan jadi sangat mahal. Okay, so potensi untuk explore bidang-bidang sumber tenaga baru. Okay, pengurusan sistem domestik dan toksik, okay, diuruskan dengan betul. Okay, kawalan biologi, ini pun satu perkara yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Saya rasa awak biasa dengar lah. Kawalan biologi ialah cara mengawal perosak. Kawalan biologi ialah cara. Dia ialah cara. Metod untuk kawal populasi perosak. Perosak tu apa? Ni tikus. Dia merosakkan tanaman padi, kelapa sawit, dia merosakkan pokok. Ataupun ulat yang makan pokok lada, pokok cili. Siput yang memakan tanaman. So instead of kita gunakan racun, dan kita boleh gunakan kaedah biologi. Okay, yang dipanggil sebagai kawalan biologi. Okay, so apa yang kita gunakan ialah dia punya musuh semula jadi. Kita cari apa musuh untuk tikus. Okay, musuh untuk tikus mungkin ada ular, ada apa lagi. So kita pilih yang paling kurang kesan, yang tak berbahaya kepada manusia, yang kurang kesan dia. Yang kalau betul kurang kesan kepada manusia, kepada alam yang lain-lain, tapi sangat efektif membunuh perosak tu. Okey. Okey, dia bukan saja mengurangkan penggunaan racun tetapi menjimatkan, kurang pencemaran. Okey, so kita bela burung ni, burung hantu ni. Owl burung hantu kan. Kita pelihara owl ni. Nanti dia akan membiak sendiri kan. So kita tak perlu nak beli banyak lah. Sediakan tempat tinggal je. Nanti dia pandai cari makan dekat ladang-ladang kelapa sawit. Okey. Okey, so jimatkan penggunaan air. Okey. Okey, apa maksud security makanan? Okey, security makanan terjemah sebagai jaminan makanan. Dia ada beberapa komponen kat sini. Satu, diterjemah sebagai jaminan makanan.
yang merujuk kepada ketersediaan makanan, capaian makanan dan jaminan penggunaan. Okey, apa maksud dia? Ketersediaan tu maksudnya negara kita import. Okey, jaminan ketersediaan. Kerajaan boleh sediakan. Lepas tu, bila kerajaan dah disediakan, okey, rakyat Malaysia sebulan perlukan katalah 10,000 tan, contoh 10,000 tan beras. So, kerajaan kena pastikan jaminan itu. Mungkin buat perjanjian dengan negara ni untuk bekalkan secara tetap. Okay, buat perjanjian dengan Thailand ke, dengan India ke, dengan China ke, dengan negara mana lah yang boleh bekalkan. Lepas tu kita perlu apa lagi? Kita perlu daging. So daging kita buat perjanjian dengan Australia ke, supaya bekalan kita konsisten. Itu jaminan ketersediaan. Jaminan capaian, kita ada tadi lebuh raya tu menjamin capaian yang mapan. Okey, yang kita dapat berterusan. Okey, dan juga mudah akses. Kita pergi kedai dapat. Tak perlulah awak pergi ke pelabuhan, tunggu kapal sampai dari India bawa beras, awak kena tunggu dekat pelabuhan. Ada tak sampai macam tu? Tak kan? Kita just pergi kedai sahaja. Itu jaminan capaian. Kita ada sistem jalan raya yang lengkap, bekalan minyak, harga yang dikawal oleh kerajaan, harga minyak. Okey, walaupun harga diesel meningkat, tapi lori-lori tu dia dapat harga lain. Okey, kenapa kerajaan buat macam tu? Sebab bila lori tu dapat harga yang istimewa, harga minyak yang lebih murah, so harga beras pun dapat dikawal. Faham? Tapi bukan semua kenderaan lah. Kenderaan-kenderaan yang jual barang-barang yang lain, yang kasut-kasut ke, yang mewah tu, mungkin dia tak dapat subsidi tu. Tapi yang makanan-makanan yang penting-penting ni dapat. Supaya rakyat dapat makanan yang murah, yang mudah dapat, sampai ke kedai. Kita pergi kedai je. Pergi kedai runcit, pergi mall, pergi Ion Big, dapat apa yang kita nak. Kan so far awak hidup dari umur awak kanak-kanak, awak ikut mak pergi mall, pergi kedai, beli. Okey, senang kan? Pergi je dapat, Awak nak beli apa, semua ada. Betul tak? Saya tanya. Kan? Awak nak beli apa, semua ada. Kita tak pernah lagi sampai satu tahap kita kena tunggu beras tak cukup. Kita kena catu. Ada negara-negara yang tak cukup makanan, kena catu. Catu ni maknanya satu orang dapat beli, satu family 1 kilo. Tak pernah lagi Okey, dan jaminan penggunaan. Jaminan penggunaan ni maksudnya beras-beras yang kita dapat tu kita boleh makan, kita boleh konsum. Jangan kita dapat beras yang dah rosak. Faham? Kita tak nak, walaupun kita dapat, okey, negara kita ada 10 juta tan beras, 10,000 tan beras. Kita ada. Lepas tu semua beras tu sampai ke kedai. Tapi, bila kita masak, dia tak bagus. Dia tak boleh dimakan. Okey, ataupun kita tak dapat bekalan gas. Nak masak tak boleh. So kita ada jaminan penggunaan makanan. Okey, itu ingat tu security makanan. Dia meliputi jaminan ketersediaan, jaminan capaian dan jaminan penggunaan. Okey, ingat semua saya dah huraikan dah tu. Ingat tu. Ketersediaan, capaian, penggunaan. Okey. Dalam security makanan, so dia berbalik pada tadilah ketersediaan makanan tu apa maksud dia? Akses, capaian tadi. Okey, penggunaan dan satu lagi kestabilan. Ni nanti bacalah, saya dah terangkan tadi. Okey, satu lagi ada elemen halal. Okey, dalam security makanan. Okey, elemen halal ni bukan saja untuk orang Islam, tetapi dia meliputi sebab dia ialah satu standard. Dia sekarang ni adalah satu standard. Kalau di kalau negara pengguna bukan Islam pun ramai yang pilih sebab dia adalah satu standard kebersihan. Okey, melibatkan contohnya kalau proses ayam kan, dia tidak bercampur dengan darah.
Okay, so dia ada SOP. Dia ada SOP pemprosesan yang terjamin, dipantau. GMP ni apa? Dalam kilang yang keluarkan makanan-makanan yang awak beli, kalau kilang tu ada GMP, maknanya dia punya cara memproses makanan tu terkawal, dipantau, ada pihak yang pantau. Dia bukan suka-suka macam orang buat mi tapi buat dekat belakang kedai. Okay, so buat tak ada kawalan kebersihan, kawalan penggunaan bahan. So mungkin dia guna pengawet banyak. So dia tak ada GMP tu. So bila tak ada GMP, dia akan memberi kesan lah kepada pengguna. Dan juga ada HACCP. Ini satu standard antarabangsa yang lebih ni lah terkawal. Kalau kita nak ekspor keluar negara, ni standard dia. Okay. So semua elemen ni menekankan kualiti kebersihan, sihat, selamat. Okay. Last komponen dalam tajuk ni ialah teknologi hijau. Okay, teknologi hijau ialah apa dia? Dia teknologi hijau ni bukannya satu teknologi microchip ke, AI ke. Dia ialah pembangunan dan aplikasi produk serta peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar, alam semula jadi dan tak payahlah banyak-banyak, meminimumkan kesan negatif dari aktiviti manusia. So sebenarnya teknologi hijau ni dia nak kurangkan kesan aktiviti manusia. Kesan negatif. Okay, so kita buatlah aplikasi ataupun produk. Kita buat aplikasi produk. Kita buat produk atau kita buat peralatan atau kita buat sistem. Sistem ni satu flow. Okay, contohnya apa? Contohnya kita ada tong sampah warna biru untuk apa, warna coklat untuk apa, warna oranye untuk apa. Itu sistem lah, kita ada sistem buang sampah. Macam tu. Di sistem ni tak semestinya sistem komputer ke, sistem yang macam halal tadi tu ada SOP dia. Yang macam ni buang sampah ikut tu, itu pun sistem. Untuk memelihara alam sekitar, mengurangkan kesan. Okay, so teknologi hijau. Okay, sebenarnya kita nak kurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Okay, so kita nak kurangkan tu, kita buatlah pembangunan produk atau aplikasi yang memelihara alam sekitar. Okay, ni dia. Okay, pembangunan produk untuk mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Teknologi hijau ialah satu pembangunan produk untuk mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. So kalau awak baca ni, susah nak faham. Tapi sekurang-kurang awak boleh ingat apa yang saya bagi ni. Okay, satu pembangunan produk atau aplikasi. Satu pembangunan produk untuk mengurangkan kesan negatif aktiviti manusia. Kalau nanti awak nak tambah, untuk memelihara alam sekitar. Okay. So, penggunaan teknologi hijau. Okay, apa tu? Sriwijaya, mana tadi? Okay, penggunaan teknologi hijau dalam alam sekitar. So, awak kena familiar dengan semua istilah ni. MOSTI. What is MOSTI? MOSTI ialah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Okay. Telah memperkenalkan dasar teknologi hijau negara. Okay. So, dia menyatakan bahawa sebarang produk, peralatan sistem yang memenuhi kriteria dikategorikan sebagai teknologi hijau. Okay, apa dia kriteria 10.11?
meminimumkan degradasi alam sekitar. Degradasi ni ialah kemerosotan, kerosakan. Bila kita buat satu produk, dia kurangkan. Contohnya buat rumah, selama ni contohnya apa buat rumah, kita banyak pakai batu, pakai kayu. Okay, dan kita boleh buat satu cara yang kurang menggunakan kayu. Tu macam itulah, kita kurangkan penggunaan yang merosakkan alam sekitar, minimumkan. Mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah. Macam penggunaan solar tadi. Okay, kita tak gunakan bahan api fosil. Tu ciri. Selamat diguna dan menyediakan persediaan sihat dan lebih baik untuk semua hidupan. Menjimatkan tenaga dan sumber asli. Menggalakkan penggunaan sumber boleh baru. Okay, so ini tadi kita bincang, mula-mula kita bincang definisi teknologi hijau kan. Yang ni ialah kriteria. Macam mana nak dikatakan produk tu memenuhi aplikasi teknologi hijau. So dia mesti ada 5 komponen ni. Okay, so dasar teknologi hijau negara 2009 menekankan ni. Okay, nak tengok baca. Okay. Okay, so ni contoh lah yang kita boleh buat dekat rumah. Okay, contohnya masukkan ekoenzim dari sisa buangan seperti ejen pembersih. Okay, so awak nak buat sabun, nak cuci longkang ke, awak boleh gunakan ekoenzim. Ekoenzim ni ialah kita gunakan kulit buah-buahan, sayur-sayuran, sisa-sisa, simpan. Okay, nanti kita campurkan dengan beberapa bahan. So dia boleh jadi pencuci. Mungkin kalau kita tak nak cuci baju, kita boleh cuci lantai dekat luar rumah, longkang ke, dia boleh bersihkan. Okay, mengitas semula sisa dapur dan sisa makanan untuk menjadi penggalak tumbuhan. Okay, tapi dia orang tak buat sebab ada bau, orang tak nak bau. Tapi dekat negara-negara maju, mereka ada cara kan untuk simpan bahan ni. Nanti bahan-bahan yang contohnya kalau awak pernah tengok video kan, dekat luar rumah dia ada lubang macam ni, lubang bertutup. Okay, so bila mereka ada ikan-ikan tak habis, ayam, makanan, semua mereka buang dalam ni. Okay, so nanti dia salurkan ke satu tempat lah, nanti dia jadi cecair kan. So dekat sini dia ambil, nanti benda ni akan masuk ke satu tempat. So ni dia ambil, dia akan gunakan balik untuk sayur-sayur dia tanam sayur, so dia akan gunakan balik. Macam tu. Menghasilkan biogas dari sisa pekerjaan organik. Menghasilkan tepung dari kulit pisang. Okay, boleh buat. Okay, menghasilkan baja folia. Baja folia ni baja cecair dari sisa tumbuhan. Okay. So nanti saya akan bagi beberapa soalan untuk awak jawab. Okay, so ada soalan tak hari ni? Baru tak sampai 9.30, baru 9 suku. Kita dah habis cover bab 10. Okey, siapa masih bersama saya? Type nombor 5. Sekarang saya tengok cepat ke lambat. Okey, ini yang paling penting ni. Yang tak ada type 5 ni, yang lambat type, nanti dah pukul 11 baru dia type 5. Masuk link dia komen. Okey, so ni orang-orang yang masih hidup lagi lah bersama saya. Okey, so saya harap awak ada catatan. Nanti saya akan bagi beberapa soalan untuk awak jawab dalam bentuk point. Okey, supaya awak nampak jelas lah konten jawapan awak. Okey, ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, terima kasih. Kita jumpa esok. Okey, baik. Bye, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Okey, bye cikgu. Bye, cikgu. Okey, bye. Terima kasih.